Welcome to my lovely Charles family. Assalamualaikum, welcome back to my channel. So untuk video kali ni, ibu sebenarnya nak buat slime dengan Dinda tapi Dinda tidur. Tak jadilah kita video nak buat slime. Ibu pun dah siap-siap. Memang hari ni patutnya kita record video. Terpaksa kita teruskan dengan kasih seorang tapi bukan buat slime lah. Nanti Dinda marah pula kalau ibu buat tanpa tunggu dia kan. So hari ni kita akan main Barbie. Kasih. Mana Barbie? Tunjuk. Itu baby Barbie. Bawa ke sini Barbie-nya. Bagi ibu nak tengok. Okey, mula-mula kasih ada katil baby. Alamak, dia letak baby dekat katil baby. Oh, ada pusing-pusing tu supaya baby tidur ke? Tak. Ya. Alamak. Tengoklah ni. Dia letak babynya kat situ. Yang tempat pusing-pusingnya dah terbaliknya, dek. Hai. Letak elok-elok kat mana baby tidur. Okey, ni rumah Barbie-nya tak korang. Ini katil. So, ini ruang tamu. Ni toilet. Ni dapur. Ni pintu masuk dia. Tengok ni. Cepat kasih Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cepatlah. Kasih kat sana lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buka pintu. Assalamualaikum. Yeay. Dia memang suka. Kalau main buka pintu ni, dia cakap Assalamualaikum, dia tahu. Memang dia pandai lah. Assalamualaikum je pintu kat sini. Okey. Ini baby Barbie. Mana mak dia? Mak dia. Mana? Assalamualaikum. Saya dah balik kerja. Kenapa serabai sangat kau ni? Nah, ni mak dia. Ni mak dia. Mak dia duduk mana? Oh, Assalamualaikum. Keluar ikut pintu. Masuk ikut pintu. Macam tu. Masuk boleh? Boleh. Masuk. Assalamualaikum. Masuk. Masuklah. Masuk. Allah. Sakit kepala dia. Awak pegang rambut dia macam tu? Oh, Allah. Habis Barbie ibu gosok masai lah, dek. Apa dek? Dah tidur. Yeay. Dah tidur. Lepas dah tidur, pergi toilet mandi. Toilet mandi. Pergi buang air kecil. Buang air kecil macam mana? Pergi toilet. Allah. Kenapa? Terbuka. Taklah memang baju dia macam tu. Macam tu. Okey. Tu Barbie kakak dia. Kakak Barbie. Pakai kasut? Allah, kenapa Barbie dia tak senonoh betul ni? Okey, tu kasut. Okey, pakaikan kasut. Pakai kat sebelah. Pandainya pakai kasut Barbie. Dah ke? Ya Allah, terbaliklah dek. Salah ni. Okeylah, dia kakak. Dia nak tidur kat atas ni. Tidur. Tidur macam mana tidur? Tu tidur. Baby pun tidur. Barbie dek. Tidur. Oh, pusing-pusing supaya baby tidur. Allah, terbuka dah katil dia tu. Nanti baby tu jatuh kan. Kena tutup pagar. Nanti baby ni jatuh. Berlari kan baby ni. Tutup pagar. Tutup. Allah. Dia boleh buka tutup pagar ni. So, tutup kat sini. Okey. Yeay. Dah. Ini, mak dia ni. Mak dia ni kena masak. Masaklah ni. Basuh pinggan kat situ. Basuh pinggan cepat. Dah. Basuh pinggan. Masak pula mana kuali dia. Ni ada cawan. Ni cawan, dek. Obses betul dengan baby tu ya. Ibu pun tak faham kasih kata apa. So, ini meja makan dia boleh tarik. Lepas tu kita letak cawan kat sini. Lepas tu, mana lagi? Dah tak ada dah barang-barang dia. Dia ada pinggan, ada periuk. Kan kasih?
Oh, ni tempat masak dia. Tempat masak. Okey. Barbie ni boleh masak. Masak, masak. 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 Suka Okey, buat. Masak. Masak. Oh, kenapa kepala dia teleng, adik? Tegakkan kepala dia macam tu. Bola wah. Rambut kena sikat. Oh. Terbakar muka dia. Terbakarlah muka dia buat macam tu. Cantik Barbie ibu ni habis dah. Baby. Baby tidur. Kasih tidur jugalah. Pusing-pusing bagi dia tidur. Dia dah penat ni. Nak pergi toilet lah. Toilet sini. Saya nak duduk ni. Toilet. Okey, duduk. Macam tu. Oh. Dek, Barbie tu pergi toilet lah, dek. Allah. Jatuh. Suka Barbie jatuh? Dek, tengok dek. Habis Barbie. Main lagi Barbie. Tengok di Barbie ni ada jongkak-jongkit. Jongkak-jongkit. Dudukkan dia. Sebenarnya ada lagi satu Barbie. Tapi Barbie ni tak ada baju. Baju dia hilang. Ini anak Barbie yang pertama Dinda beli. Tapi baju dia warna pink hilang. Tak ke mana. Tak payahlah kejut. Weh, tak payah kejut. Dek, kasih. Tak payah kejut. Sini. Nak kejut kakak pula kau ni. Dah lah Ibu Susah nak tidurkan dia. Kalau Dinda bangun, Dinda dengan Kasih berebut tau main Barbie ni. Walaupun Barbie tu ada banyak. Adalah benda kalau Kasih pegang ni, Dinda pun nak pegang. Kalau Dinda pegang ni, dia pun nak pegang. Okey. Pandai ni. Buang air besar ke? Buang air? Kau suka betul kalau Barbie tu jatuh, ya? Ke betul ni? Dia tengah tidur. Allah, terjatuh. Kena pasang balik ni tempat tidur dia. Nanti dia tak boleh tidur. Kalau pasang ni, baru ada lagu. Twinkle, twinkle, little star. Apa tu? Dia nak juga paksa Barbie tu duduk kat jamban tu. Mana ada orang jamban berdiri atas tu? Mangkuk tu. Orang duduk atas mangkuk. Suka betul. Dekat bahagian ruang tamu ni kan, kalau kita ada collection buku, dia taklah kat sini. Boleh letak buku Barbie. Yang ni Barbie pertama Dinda, tapi rambut dia keras. Barbie yang ni. Boleh. Barbie, mana kasut dia ni? Mana kasut Barbie? Habis. Allah, sayang. Mana? Yang ini, nampak ni kat tepi ni ada kasut. Yang ini kasut dia. Yang ni kasut dia, tapi baju dia tak ada. Aduh. Tengok Nok bersepah-sepah ni ada meja makan baby. Baby tu dah bangun-bangun lah. Allah. Macam ni. Sekejap Ibu letakkan. Tapi muat ke? Entahlah. Okey. Tak muat lah. Sebab bukan kerusi dia. Kerusi budak ni. Ni bukan, ni dah besar. Nak bawa ke mana baby tu? Okey, katil. Tidur kat katil lah. Pandai. Jatuh. Tak jatuh Tak.
Jangan cabut. Nanti suruh ibu pasang juga. Boleh? Oh, tak boleh. Sini. Sit down. Baby ni dah bangun. Dia nak makan. Dia duduk. Makan. Kasih baby makan. Cepat. Kasih baby makan. Itu bukan kain lap. Itu tilam. Aduh. Na. Agak-agak baby makan apa? Makan apa? Pergi ambil pinggan cawan tu. Pergi ambil. Ambil tu cawan tu kat sana. Okey. Pergi mana? Ambil pinggan cawan. Tak payah. Dia nak ambil betul-betul kat dapur. Ni Barbie punya kat situ. Bukan ambil adik punya. Faham tak? Kasih dia nak pergi ambil pinggan dengan cawan yang betul dekat dapur. Ibu kata ambil yang Barbie punya. Okey, katil dia letak. Ni tilam dia. Cantik-cantik. Oh, tariklah. Okey, tidur lagi. Oh, tidur lagi. Terbalik, Dek. Okey. Allah, terbuka. Tak boleh buka ke? Nanti jatuh Okey, dah. Macam gini kepala dia. Ya. Okey, kasih tidurlah dengan dia. Bersenang sikit kerja ibu. Naik kuda pula. Kuda macam mana? Kuda macam itu. Kuda macam gini. Dia naik kuda, Dek. Dia naik kuda. Kacau lah. Oh, tidur. Tidur. Ya. Kasih dia kalau nak main ni main tidur-tidur je. Kasih Barbie ni. Barbie ni memang kita main tidur-tidur je ke? Tidur kat lantai pula. Bahagian luar rumah Barbie ni, dia ada parking kereta. Dia macam tu. Tengok Dia macam ni tau. Rumah Barbie dia. Dia ada kereta. Nanti boleh lah kalau kita beli kereta Barbie pula kan. Lepas tu, ini pintu. Tuk. Rumah nombor 219. Buka. Tu boleh masuk. Lepas tu kat tepi ni dapur barbecue dia. Comel kan. Tu tak, benda ni dia sebenarnya dalam bentuk kotak tau. Dia boleh lipat macam gini. Lepas tu macam ni. Jadi satu kotak. Simple. Boleh senang. Senang untuk disimpan. Nampak je tu sajalah video kita untuk kali ni. Seronok lah main Barbie dengan Kasih. Kasih ni rupanya pandai main Barbie. Ini yang buatkan ibu nak beli Barbie lagi banyak-banyak. Nak buat collection. Tengok ni. So, jumpa korang di next video. Bye-bye. Ciao.